Okey. Jadi 65% awak nak keluarkan macam mana? 0.65. Okey, masa awak keluarkan 0.65 ni, awak akan cakap dia P lah, betul tak? Okey. Kejayaan kan 0.65. Okey, jadi kalau boleh awak letak dekat bawah dia tu apa dia punya item dia tu. Kalau dia kata tidak mengambil sarapan, aku letak sini. Tak sarap. Macam tu. Faham? Jadi bermakna satu lagi confirm lah Q sebab dia pasangan kan. Okey, akan jadi 0.35. So ini adalah rentetan daripada P tambah Q dapat apa? 1. Tu konsep dia. Okey, ni konsepnya, peganglah. Jadi ini dia namakan sarap. Yang ni tak sarap. Macam tu. Baru kita nampak benda tu. Nanti kita lost. Okey. Lepas tu baca lagi. Jika 10 orang perempuan dipilih. Orang perempuan lah. Orang dipilih. Jadi bila 10 orang pelajar dipilih, huruf apa tu? Gunakan ayat matematiknya. N. Belum lagi. N dulu. N sama dengan berapa? 10. Okey, lagi. Apa lagi boleh keluar? Cari ke barang kalian. Okey, huruf apa tu? Cari ke barang kalian. Macam nak tulis huruf tu? Salah. P. Betul. P kurungan X. Betul. X ni kita anggap sebagai pelajar. X. Okey, lepas tu baca A. Apa? Tepat. Maknanya sama dengan 4. Jadi bila adanya rumus macam ni, penulisan begitu, bermakna kita akan pakai konsep NCR P kuasa R Q N tolak. Okey. Lepas tu kita isi daripada 10, 4 orang ini apa? Baca dulu. 4 orang itu apa? Mengambil sarapan. Jadi P awak tadi tu apa? Tak sarap. Tak boleh. Terbalikkan. Jadi 0.35 untuk sarapan 4 orang. 0.65 yang jadi 10 tolak 4. Barulah awak kira macam biasa. So dekat sini ada trik hati-hati ni. Ada triki kat situ. P dengan Q. Kita dah letak awal-awal. Tapi rupanya sebab tu saya kata wajib letak item dia apa. Baru kita boleh nampak. Oh alamak. Dah salah. Okey. So P tu maksudnya apa? P tu kejayaan. Tapi P sekarang bila kita label tu tak sarap. Tapi bila soalan kata 4 orang itu sarap. Maksudnya apa yang dia cari tu dia kejayaan. Ya, betul. Kegagalan. Q kegagalan. Tak, dia kita label dulu P dengan Q tu, kita letak dulu P apa Q apa sebab kita pun tak tahu. Kita letak P apa Q apa. Lepas tu kita letak item tak sarap dengan sarap. Lepas tu bila kita menjawab soalan kena olahkan benda lah tu. N tu maksudnya apa? Bilangan. Ya Allah, N apa lagi? Kan semua benda bilangan N. Okey? R tu yang sarap ke yang tak sarap ke? Okey. Okey, itu untuk A. Dapat semua? Okey, dapat? Okey. Jadi, untuk B pula. Selebih-lebihnya. Kebarangkalian tu P. Pelajar tu X. Selebih-lebihnya. Lebih kecil atau sama dengan 8. Okey. Sebelum awak buat NCR ni digunakan kalau sama dengan. Kalau lebih besar, lebih kecil tak boleh guna tu. Okey, jadi kita kena senaraikan. Apa yang X lebih kecil daripada 8 tu? P, X sama dengan 0 lagi. Lagi. Sampailah P, X sama dengan 8. Cukup. Okey. Jadi setiap satu ni kena buat NCR tu. Sanggup ke? Jadi bila tak sanggup, gunalah plan B. Jadi plan B dia adalah semua kebarangkalian adalah apa? 1. Jadi 1 ni awak tolak dengan nombor yang tidak ada, awak senaraikan. X sama dengan 9, seketul lagi. Kenapa mesti 10? Sebab ada bilangan pandai. Okey dah. Jadi yang ni barulah 1 tolak NCR. Hati-hati juga. 10C9. Soalan kata apa ni? Tidak mengambil sarapan. Jadi P kita dah jadi apa? P kita 0.65 kuasa 9
0.35 kuasa 1 dan seterusnya. Okey? Okey, dapatkan jawapannya. Jawapannya adalah uh, 0.914. Okey, atas tadi 0.2377. Okey. Dah dapat ni Cun.